Assalamualaikum. 29/10/2020. Aku ni sangat-sangat tak berpuas hati dengan Hadapi Muhammad Ucup yang duduk pakai kereta PPJ 390 yang aku pakai dekat, yang dia sambung aku dekat Bukit Johor, dekat hutan simpan KL, rumah kat atas bukit tu kan. Aku sangat tak berpuas hati dengan itu tadi kan. Nak minta tuanku yang dekat aku ambil tindakan kerana dia menceroboh tempoh hari dekat situ kan. Dan dia mencuri kereta yang ada saya pakai dekat situ kan. Yang ada pasal TMK ke apa benda je, statement dia pasal saya buat 2 kali benda ke pagi tu. Yang dapinya dia statement dia dekat situ, dia ada bersama kerja dengan saya, niaga dengan saya daripada awal. Tak ada, saya menafikan daripada budak dulu dan saya tak pernah berkawan dengan dia. Kat sekolah tu dia kata benda ketah kajian tu, ketah kajian dia buat. Kita nak minta dia buktikan dalam masa terdekat ni, kita nak minta dia buktikan ketah kerja yang dia buka kita kelompok dia dalam sekolah dengan polis dia kan. Lepas pada tu terangan dia dah ada dekat balai polis di IPT Dawangi tu kan, dekat situ. Dia kata dia ada bisnes, dia buat bisnes. Dia buat bisnes apa? Kereta yang hitam tu yang polis tangkap tu 6 juta biji pay kuda tu, dia bisnes dengan benda tu lah. Dia gunakan kereta saya tu untuk mengangkut benda tu lah. Jadi bisnes. Kita jadi macam mana? Lepas pada tu dia kata dia beli lembu. Dia beli lembu siapa? Daripada budak dia sembang apa benda yang saya sembang, apa benda yang saya buat, dia jadi persembangan dia dekat kedai kopi dengan kelompok-kelompok dia nak mencuri. Dia dengan Sabrina Syahadan apa benda yang dia kata dekat mak kuasa tu, dia kerja dekat situ tu, dia pegawai perubatan masa saya menjalani latihan pegawai perubatan kan, bekerja dekat Dewan Bedah dekat 3 tu. Tiba-tiba kereta motor tu hilang pula sekali lagi, dan rumah saya kena ceroboh dekat situ kan. Apa tindakan polis sebenarnya atas statement si Dapi ni? Dia kata dia terlibat dengan aktiviti negeri. Tak ada. Yang kedai rujit tu tak ada. Yang kedai rujit sebelum tu kedai ikan, dekat Batu 12 tu dia ceroboh kedai ikan, mula-mula dia ceroboh sebelum dia balik ke mari. Saya buka kedai dekat sini, sebelum dia balik ke mari dia ceroboh kedai dia. Dan dia, statement dia pula lepas dia ceroboh, dia bekerja dengan saya pula. Dekat Dawangi itu, tembok menembak dekat Dawangi itu melibatkan anggota polis mati. Melibatkan dia lah. Apa tindakan polis ni untuk pertanyaan untuk Ketua Polis Negara Khalid Ismail. Dan barang-barang saya, uniform saya habis kena curi dengan dia ni. Berulang-ulang kali sejak daripada dekat Kuantan Peri, kejadian dekat Kuantan Peri. Orang tangkap dia benda, dia mengedor dekat situ, dia pakai motor RZ saya. Dia kata dia meniaga dekat Kuantan Peri kan. Dia menceroboh masuk rumah saya, dia kata dia kenalan saya, dia kenal saya. Sebab dia ni dapat perlindungan daripada geng-geng Ayanda Talik, grup-grup Talik yang ada dekat Kelang. Konon-kononnya nak tangkap saya pasal aktiviti rompok kedai emas tu. Yang rompok kedai emas tu saya yang telefon ke polis. Saya ada dalam grup tu menyamuk, dan ketika dia orang merompok tu, saya yang menelefon ke polis pasal kerompakan dekat Kelang. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi next video, insyaAllah.